Okey, hari ni kita nak review bekas cheese ya. Bekas untuk letak cheese. Yang ni kita order memang harga dia pun murah sangat. Tapi berbaloi ke tak berbaloi, kita tengok dulu. Dia punya bentuk dia memang bentuk cheese lah. Ni kalau siapa yang beli cheddar, cheese ke apa semua tu, yang bentuk persegi tu, elok beli ni. Sebab apa? Sebab dia boleh muat dia punya slice tu sampai 24 slice. Kalau kita beli 12 slice kan, kadang-kadang dia ada yang double pack. So kita boleh isi terus. So sekarang kita nak isi terus lah, nak tengok kan muat macam mana, cantik ke tidak. Ni dia buka macam ni So ni bahagian belakang dia, bila kita buka macam tu. So dia ada klik kat sini Okay. Dia plastik, so boleh cuci lah kalau katalah apa nama ni, dah kotor nanti kan. Tapi takkan nak kotor simpan cheese kan. So kita ada cheese macam ni, contoh dia. Kita keluarkan. Okay. So kita masukkan je terus ke dalam ni. Cantik, elok. So ada lagi satu bekas hari tu pun kita nak susun balik. Oh, ngam elok, cantik. Tengok ni. Ini dah 2 pack tau. Selalu kita beli cheese macam ni, ada double pack ni. Ada 24. So inilah dia hasil dia. Tengok. Cheese pun tak rosak, cantik elok, tutup cantik. Boleh letak terus dalam peti sejuk. Siapa nak beli boleh dapat kat sekarang. Okay.